Hello, welcome back to my vlog. Hello guys. Apa ni? Sabar jap. Kenapa? Ada uban ke ni siap? Weh, kenapa muka aku sangat macam orang yang entahlah. Aku tak tahu aku nak cakap apa. Kan molek gitu, comel gitu. Oh Allah. Saat kita mandi lanjut. Kan macam tua tu aku. Kenapa aku nak buat macam tu Pelik lah. Nampak macam pelik lah aku. Nampak macam tak apalah, hantarlah. Hari ni adalah hari yang ke-10 Ramadan. 10 ke 11? 10. Betul lah. So actually kan sebenarnya lagi aku sekarang ni aku nak pergi tempat ni, tapi sebenarnya aku dah sampai dah. So nak dijadikan cerita, tak payah nak cerita sangat lah Kita tak payah nak cerita panjang-panjang sangat. Jom lah. Aku tak nak bawa masa lagi sebenarnya, sebabkan sekejap lagi petang kan aku nak bawa family aku pergi bazar. So now let's go first. Sekarang mari kita keluar. Aku macam malas nak bawa wallet, tapi tak apalah. Panas weh luar. Serius tau. Panas gila tu. Panas tu. Uish, Masya Allah. Panas weh. Panas dia betung weh. Tapi tak tahu ada anjing banyak siap. Tengok ada anjing banyak tu. Banyak gila. Kan tak pasal-pasal aku kena gonggong beg aku lagi. Banyak si anjing. Takut si aku. Ni ke kedai dia? Aku nampak kat situ. Mana satu kedai dia? Aku nampak situ. Ni We have moved to the ground floor. Oh, itulah kedai dia. So betul lah, aku tak pernah datang kedai ni. Dan aku bukan nak buat review pun. Sebenarnya aku nak cari something, but it's okay lah. Kita masuk. Hai bro. Boleh rakam tak? Boleh Thank you. Masuk-masuk dah jumpa kan? Kita baru main pindah je lah. Oh, betul lah. Tengok sebelum ni dekat atas kan? Sekarang ni tunggu naik semua tu. Masuk-masuk je aku dah nampak. Ni aku nak SHF. SHF kan? Kalau SHF sekarang ni tak ada stok lagi. Baik order maksudnya kita tak ada ready stock, tapi kita punya supplier, kita kena order dengan mereka either from local atau from overseas macam tu. Sebab tu dia murah sikit Bukan murah sikit, mungkin mahal sikit. Sebab dia kan based on market price, dia jual pada kita macam tu. That's why kita akan prefer kalau di masa pre-order, you place order lebih baik sebab ada pre-order price, dia costing lebih rendah. Tapi kalau benda tu dia sudah release pergi market, then supplier dia based on market price, dia jual balik ke kita, bagi kita. Mungkin dia jual sikit, murah sikit bagi kita macam tu. Faham? Okay, so halang tu aku buat terus sikit lah. So masuk je kedai ni. Ni lah first section yang korang akan nampak. Ada kat depan tu Kamen Rider punya bag, ni ada figure kat depan. Lepas tu sini ada dia punya SHF Kamen Rider. So macam ni ada Kamen Rider Zero punya SHF. Lepas tu ada certain lagi lah, and few Kamen Riders, ada SKC juga. So boleh tahan banyak juga. Aku pun tak pro sangat pasal Kamen Rider, tapi boleh lah untuk borak-borak tu boleh lah. So ni ada lagi figure yang lain, Naruto pun semua ada kat sini. Banyak jugalah collection dia. Tapi yang macam kau tengok kat sini, Nezuko pun ada, Demon Slayer. Macam dia kata ada banyak lagi, semuanya sebab dia baru pindah. So macam yang korang nampak kat sini ni, ni boleh kata dalam 70% lah dia cakap macam tu. So sini pun ada Hot Toys. Tapi kalau kau tengok kat website dia ada banyak lagi tau. Sebenarnya aku ingatkan kedai dia dekat KL. So macam ni kau nampak Spiderman 2 pun ada. So ni ada display dia. Sebab aku ada tanya dia kedai dia dekat mana. Rupanya dia memang based on Melaka. So sini ada macam blind box. Dan sini pun ada blind box juga. So kita masuk lagi. Kita tengok-tengok lagi sementara aku berbincang dan berborak dan berkongsi cerita.
taklah berkongsi, aku dengar je. So sini ada stand Gundam, sini ada Metal Beats juga. Metal Beats, Metal Bills, Metal Bills. So ni ada Akatsuki. Lepas tu ada banyaklah Metal Robot kat situ. Yang tu semua harga ribu-riban je, bukan ratus-ratus je, ribu-riban je kawan-kawan. So ni ada All Strike punya. Ni semua harga ribu-riban, bukan mur-mur. Ini mahir-mahir. So sini ada sini dah side Gundam lah. So korang boleh tengok sini ada PG. Memang ini memang yang aku paling nak shoot. Tapi harga dia Masya Allah. Ini idaman guys. Itu idaman. So, ada banyak lagi lah. Ada Astray punya PG juga. Lepas tu ada Atok, PG Atok. Dia ada mega size kat situ. Tu ada Zaku. And then sini kira HG lah, bahagian HG dia. Aku boleh nampak kat situ. Kat atas tu ada kamera dia juga. Sini side dia semua HG. Boleh tahan lah collection dia. Korang boleh tengok. Ni ada banyak juga kat sini. Ni macam aku tak tahu lah ni Pokemon pun ada. Sebab aku bukan tahu sangat pun ni macam di Bandai Destiny punya Titanium Finisher. Ni semua RG lah kat set sini. So tu atas tu ada Akatsuki, ada Hainu. So sini Wish from Mercury punya Gundam. Harga dia okey lah, just nice lah. So sini lah tengok, ada Kamiki Burning Gundam. Ni pun orang kata fighter suka cari. Ni favourite aku doh. Aku cari kit ni dah lama gila, tapi aku tak nak lah beli sebab dia HG. Aku tak main HG sangat. Tapi aku suka kit ni sebab dia cantik, dia purple. Dia hitam dan dia purple. Ada lagi satu yang warna putih biru, tu pun aku nak. Tapi harga dia boleh tahan juga, so tak apalah. Bukan ni yang kita nak beli. So atas ni Wish from Mercury. And then kat sini ada yang seat punya, Gundam seat. So lepas tu kat sini pun so lemak phone aku bunyi. So sini ada Gundam Astray second L. And then ada Astray red frame, blue frame. Yang second L tu aku suka lah kalau compare dengan blue frame biasa. So sini ada HG Al-Matsumina. Aku tak tahulah, maybe ada ke tak. Tapi aku cari juga HG yang warna putih tu. Apa Hana, maksud Hana. So sini ada Mighty Strike Freedom. Ni pun Gundam yang hangat di pasaran. Aku tak tahulah aku nak beli ke tak. Aku suka tapi rasa macam taklah nak beli ke tak. Tak tahulah sebab dah lama juga terfikir. So atas tu ada lagi, ada HG semua. And then dekat sini ada third party punya kit kat bawah tu. Sini ada MGSD Barbatos juga. Ni okey lah. Lepas tu so sini ada MG. Ni dia. Ini yang paling baru P Bandai. Dia jual murah weh, 300 lebih je. Tapi aku dah beli dulu. Aku dah jumpa seller yang jual, memang dia ada satu je. Aku beli 400. Tapi kat sini dia jual 360 je tak silap. So tu ada tall gaze juga P Bandai. And ni ada Force Impulse. Lepas tu ada Bekar. Atas ni ada Testament, ada Impulse Blanc. Lepas tu ada Amazing Izia. Ni pun aku nak cari juga tapi Masya Allah harga dia terlalu stress. So situ ada Phoenix ke Phoenix, I don't know lah. So atas tu ada third party semua. Dan tu Glory. Aku rasa nanti aku akan nak beli jugalah third party Glory tu. Macam nice lah, macam lawa. So sini ada lagi Gundam MG. Ada Hyakushiki Reskin. Ni pun lawa kat tu. Tapi harga dia 500. Nantilah satu hari aku akan beli juga. Dia akan masuk collection aku juga. So situ ada Master Gundam. Korang boleh tengok. Actually dia ada lagi. So kalau korang orang Melaka datang, datang belilah. So tu ada Gundam Age. Aku dah ada. Ni Dynamite Trans Arm punya. Aku tak nak ni, aku nak cari yang biasa punya. Tapi tak ada, susah nak dapat. Sebab benda tu dah I don't know lah. So sini semua RG. Sini ada EG juga, entry grade. Untuk newbie boleh main EG. So dekat sini ada SHF juga, Bandai punya. So adalah anime, ada apa bising sangat phone aku ni. So situ ada Itachi. Sini ada FRS.
Kamen Rider Zero One. Actually aku cari SHF Zero One yang Arc 1 tapi tak ada. So sini ada lagi, sama je macam belakang tadi, cuma terbalik, depan belakang, itu je. So sini pun ada lagi SHF anime, ada Bleach, ada One Piece, ada Boku no Hero, Naruto. Lepas tu ni aku tak tahu lah apa band macam ke apa tu. Ni ada beberapa figure, ada Spider-Man, SHF. Lepas tu, oh tu aku baru perasan Megatron rupanya. Ni Squid Game pun ada. Apa sih nak? Damn. Ni Deadpool. Tengoklah, tengok. Aku pasal figure ni tak tahu sangat. Aku main Gundam je. A few inches later. 4.5 tak 4 bos? Tepat itu. 4.8. Sebab tepat. Sebab yang tu dia kita jual pre-order price punya. Pre-order punya price lah. Sebab sekarang ni lepas kita jual ni batch tu habiskan. Lepas ni sudah tak ada lagi. Harga sudah tak sama lah. Oh, so yang next stock nanti harga akan mahal lagi lah. Dia costing setiap kali tak sama mana ya. Mahal lagi bukan kurang lagi Aku rasa lah mahal lagi. Mahal lagi. Sebab yang actually I beli pun untuk birthday sendiri mahal. bila? Bulan ni lah. Bulan ni? Oh, happy birthday dulu. Belum lagi. Belum lagi. Soon. Dia dah ambil. Dia sudah ambil. Dia sudah ambil. Kita tak cakap apa-apa lagi. Aku belum minta lagi, dia dah ambil lah. Bahaya ini orang. Teruskan. Weh, teruskan. Teruskan. Balik dulu finally. Boleh buka dulu tengok. Boleh. Ni so, I tak lari. Moment of truth. Neng. Uish. Settle. Relax. Okay. Thank you Okay, thank you bro. Datang lagi. Okay, datang lagi. Enjoy. Okay. Thank you. So hot guys. So hot. So hot. Oh my god. Aku tak tahu nak cakap apa. Aku rasa happy, aku rasa sedih, aku rasa teruja, aku rasa macam semua. So nantikanlah unboxing. Ya. Aku macam terkejut yang aku dah ada benda ni. Aku macam damn. Uish. Aduh, bodohnya. Jadi aku tak tahu nak cakap apa lagi. Jadi dengan itu aku nak akhiri aku punya vlog kali ni. Sampai sini sajalah. Tunggukan video unboxing. Sampai di sini sajalah video untuk hari ni. Kita jumpa lagi. Aku ada video baru akan datang juga. So tu korang stay tune. Dan video unboxing ni, so stay tune. Kita jumpa lagi di video akan datang dari masa akan datang. Bye. Oh my god. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.